Jadi cikgu nak buka minda anak-anak sekarang ni. Kita untuk pertama kali ni kita tak nak stres, kita nak buka minda supaya anak-anak dekat dengan mata pelajaran sejarah. Kenapa boleh gagal? Kenapa? Yang pertama ialah tidak faham soalan. Yang bila tak faham soalan, okey, ini yang berlaku anak-anak, cikgu kongsi ya. Bila tak faham soalan, maka calon ni dia tidak jawab soalan. Bila dia tak jawab soalan, apa yang dia buat untuk nampak bagi penuh, ya, jawapan tu nampak penuh. Dia tulis apa? Dia hanya menyaling soalan semata-mata. Ada tak yang dalam kes ni? Cikgu nak tengok komen kejap ya. Okey, Nurul Aulia Natasha faham. Okey, kau ni malas mungkin. Ya. Betul cikgu, betul. Hantam. Ya, cikgu bukan nak hantam. Cikgu nak bagi tahu realiti yang sebenar. Itu yang berlaku. Dan yang keempat ialah masalah kehadiran. Anak-anak yang cikgu sayangi sekalian. Okey, cikgu bahasakan anak-anak ya. Sebab kita pun program anak kita ya. Anak-anak yang cikgu sayangi sekalian, yang nombor 4 ni cikgu ya, mana-mana cikgu pun tak boleh nak halang ya. Tak boleh nak buat apa-apa tindakan sekiranya awak memang tak nak datang sekolah. Tak boleh. Yang mana yang boleh datang sekolah, kita boleh bimbing, kita boleh bantu. Jadi cikgu tak nak empat perkara, 4 sebab gagal ini ada pada warga Sabah. Cikgu tak nak. Boleh Padu semuanya. Kalau padu, komen padu, cikgu nak tengok Ustaz.